Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah ini permulaan kepada kebangkitan sebenar Wan Kuzain bersama Harimau Malaya? Mengapa hanya dengan satu jaringan sepakan percuma, namanya tiba-tiba menjadi bualan hangat di seluruh Asia? Dan mampukah beliau sekali lagi menjadi watak utama apabila Malaysia bertemu Thailand nanti? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Menurut laporan Makan Bola, tonggak Harimau Malaya Wan Kuzain Wan Kamal kini menjadi bualan hangat dalam kalangan peminat bola sepak Asia selepas mempamerkan aksi cemerlang ketika membantu Malaysia membelasah Laos 4-0. Pemain berusia 28 tahun itu bukan sahaja berjaya menjaringkan gol sulungnya bersama skuad kebangsaan, malah melakukannya menerusi sepakan percuma yang cukup berkualiti sehingga mencuri perhatian ramai. Jaringan tersebut terhasil selepas Wan Kuzain bijak memperdayakan penjaga gol lawan dengan sepakan yang tepat dan sukar dijangka. Gol itu bukan sahaja mencantikkan kemenangan Malaysia, malah membuktikan bahawa beliau mempunyai kualiti teknikal yang mampu mengubah keputusan sesuatu perlawanan pada bila-bila masa. Lebih membanggakan, aksi tersebut disaksikan oleh lebih 10,000 penyokong di Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur yang memberikan sokongan padu kepada Harimau Malaya. Sorakan penyokong jelas membakar semangat pemain untuk terus menampilkan aksi terbaik sehingga whistle penamat dibunyikan. Kehebatan sepakan percuma Wan Kuzain tidak terhenti di situ apabila rakaman jaringan tersebut dikongsikan oleh ESPN Asia. Perkongsian daripada platform sukan yang berpengaruh itu membuka ruang kepada peminat dari pelbagai negara untuk menyaksikan sendiri kemampuan pemain Harimau Malaya. Ruangan komen turut dibanjiri dengan pelbagai pujian. Ada yang menggelarnya sebagai pakar sepakan percuma Malaysia, manakala ada juga yang menyamakan teknik rembatan beliau dengan Cristiano Ronaldo. Walaupun perbandingan itu hanyalah pandangan penyokong, ia menunjukkan jaringan tersebut benar-benar meninggalkan impak kepada peminat bola sepak Asia. Apa yang menarik ialah Wan Kuzain dilihat semakin memahami corak permainan yang diterapkan Tan Cheng Ho. Beliau bukan sekadar pemain tengah biasa, tetapi semakin memainkan peranan sebagai penggerak utama dalam membina serangan dan mengawal rentak permainan pasukan. Jika prestasi ini dapat dikekalkan, Malaysia akhirnya mungkin memiliki seorang pemain tengah kreatif yang mampu memberi keseimbangan kepada pasukan. Dalam bola sepak moden, pemain seperti ini amat penting kerana mereka bukan sahaja mencipta peluang, malah mampu menghasilkan gol daripada situasi bola mati. Namun begitu, cabaran sebenar masih belum tiba. Laos bukanlah ukuran mutlak kepada kekuatan Harimau Malaya. Ujian yang lebih sukar menanti apabila Malaysia bakal bertandang ke Bangkok untuk menentang Thailand, sebuah pasukan yang terkenal dengan corak permainan pantas serta disiplin taktikal yang tinggi. Perlawanan menentang Thailand bakal menjadi pentas terbaik untuk Wan Kuzain membuktikan bahawa aksi cemerlangnya bukan sekadar kebetulan. Jika beliau mampu mengulangi persembahan berkualiti ketika menentang lawan yang lebih kuat, keyakinan penyokong terhadap kemampuan Harimau Malaya pasti akan meningkat dengan lebih tinggi. Selain kemampuan teknikal, Wan Kuzain juga memperlihatkan ketenangan ketika mengendalikan tekanan dalam perlawanan. Ciri seperti ini sering membezakan pemain berkualiti dengan pemain biasa kerana mereka mampu membuat keputusan yang tepat walaupun berada dalam situasi yang mencabar. Satu lagi perkara yang positif ialah semakin ramai peminat luar negara mula mengenali pemain-pemain Harimau Malaya. Pendedahan seperti ini bukan sahaja meningkatkan reputasi Wan Kuzain, malah turut membantu menaikkan imej bola sepak Malaysia di pentas Asia. Harimau Malaya juga perlu memanfaatkan momentum kemenangan ini sebagai pembakar semangat. Keyakinan yang sedang dibina tidak boleh dibiarkan terhenti begitu sahaja. Sebaliknya, perlu diterjemahkan kepada persembahan yang lebih konsisten dalam setiap perlawanan akan datang. Pujian daripada peminat sememangnya sesuatu yang menggembirakan. Namun, Wan Kuzain sendiri pasti sedar bahawa cabaran selepas ini akan menjadi lebih sukar. Lawan akan mula memberi perhatian khusus terhadap pergerakannya dan beliau perlu sentiasa mencari jalan untuk terus berkembang. Sekiranya beliau mampu mengekalkan tahap prestasi semasa,
tidak mustahil Wan Kuzain akan muncul sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Harimau Malaya untuk beberapa tahun akan datang. Kehadirannya boleh menjadi pemangkin kepada cita-cita Malaysia untuk kembali mencabar pasukan-pasukan terbaik di Asia Tenggara. Wan Kuzain kini dilihat sebagai antara pemain yang semakin matang dari segi permainan. Pengalaman beraksi di luar negara jelas membentuk corak permainannya yang lebih tenang ketika menguasai bola. Beliau tidak mudah panik walaupun diasak pihak lawan, malah mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi genting. Sepakan percuma yang menghasilkan gol itu bukan sekadar menunjukkan kekuatan rembatan, tetapi turut membuktikan beliau mempunyai teknik, ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Kemahiran seperti ini sangat berharga kerana ia mampu menjadi senjata utama Harimau Malaya apabila berdepan pasukan yang sukar ditembusi melalui permainan terbuka. Kehadiran Wan Kuzain juga memberikan lebih banyak pilihan taktikal kepada Tan Cheng Ho. Jurulatih kini mempunyai pemain tengah yang bukan sahaja boleh mengawal rentak permainan, malah mampu mencipta peluang dan menjaringkan gol apabila diperlukan. Ini menjadikan corau permainan Malaysia lebih seimbang berbanding sebelum ini. Apa yang lebih menggembirakan ialah keserasian antara Wan Kuzain dengan rakan sepasukan dilihat semakin baik. Walaupun tidak terlalu lama bersama skuad kebangsaan, beliau semakin memahami pergerakan pemain lain dan mampu membina kombinasi yang lebih berkesan di bahagian tengah. Pujian daripada peminat di seluruh Asia juga menunjukkan bahawa bola sepak Malaysia semakin mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. Apabila pemain negara mula diperkatakan oleh penyokong luar, ia membuktikan prestasi Harimau Malaya kini semakin dihormati dan tidak lagi dipandang rendah. Walaupun ramai yang membandingkan teknik sepakan Wan Kuzain dengan Cristiano Ronaldo, beliau tidak perlu terlalu memikirkan perbandingan tersebut. Apa yang lebih penting ialah terus mengekalkan identiti dan kekuatan sendiri agar mampu memberikan sumbangan berterusan kepada skuad kebangsaan. Perlawanan menentang Thailand bakal menjadi pentas terbaik untuk menguji kemampuan sebenar Wan Kuzain. Thailand mempunyai pemain berkualiti serta pengalaman luas di peringkat antarabangsa. Jika beliau mampu menyerlah dalam aksi tersebut, keyakinan terhadap kemampuannya pasti akan meningkat dengan lebih ketara. Selain aspek teknikal, Wan Kuzain juga perlu menunjukkan kualiti kepimpinan di atas padang. Pemain yang mampu memberi semangat kepada rakan sepasukan ketika berdepan tekanan biasanya menjadi aset penting kepada mana-mana pasukan yang mahu mencipta kejayaan besar. Harimau Malaya kini sedang berada pada momentum yang positif. Namun, kejayaan sebenar bukan hanya diukur melalui kemenangan ke atas Laos. Sebaliknya, kemampuan mengekalkan konsistensi ketika berdepan pasukan yang lebih kuat. Di sinilah peranan pemain seperti Wan Kuzain amat diperlukan untuk memastikan prestasi pasukan terus stabil. Jika Wan Kuzain terus mempamerkan aksi berkualiti seperti ini, tidak mustahil beliau akan menjadi antara tonggak utama Harimau Malaya dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Penyokong pastinya berharap jaringan ke gawang Laos hanyalah permulaan kepada lebih banyak detik istimewa yang bakal dihadiahkan oleh pemain berbakat ini buat Malaysia. Apa yang pasti, jaringan cantik ke gawang Laos telah membuka mata ramai pihak. Kini, tumpuan beralih kepada aksi menentang Thailand, di mana seluruh penyokong Harimau Malaya berharap Wan Kuzain sekali lagi mampu menghadirkan magic yang sama. Apa pula pandangan anda? Adakah Wan Kuzain kini merupakan pemain paling penting dalam skuad Harimau Malaya? Mampukah beliau mengulangi aksi cemerlang ketika bertemu Thailand? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan bola sepak tanah air bersama Nadi Sukan. Terima kasih, jumpa lagi.